Pada zaman dahulu, terdapat seorang pengembala biri-biri bernama Abu. Setiap hari, Abu membawa haiwan ternakannya meragut rumput di kaki bukit. Saya pengembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Namun begitu, Abu mula berasa bosan dengan kerjanya. Bosannya. Setiap hari kerja aku bawa dan jaga biri-biri makan di sini. Abu merasa jemu kerana tiada apa-apa yang menarik berlaku. Lalu, dia mendapat satu idea nakal untuk mengusik penduduk kampung. Apa kata kita permainkan penduduk kampung? Penduduk kampung yang sedang bercucuk tanam berlari naik ke kaki bukit untuk membantu. Namun, apabila mereka tiba, mereka mendapati tiada serigala di situ. Tolong, tolong, serigala. Ada serigala yang mahu menyerang biri-biri saya. Abu ketawa melihat reaksi mereka. Sedarlah mereka bahawa Abu telah mempersendakan mereka. Mereka pulang dengan hati yang amarah. Kenapa kau ketawa, Abu? Mana serigalanya? Tiada serigala, saya hanya bergurau saja. Keesokan harinya, Abu mengulangi perbuatan yang sama. Sekali lagi, penduduk kampung datang dalam keadaan yang cemas dengan membawa senjata untuk membantu Abu menghalau serigala. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong, selamatkan biri-biri. Serigala? Mana serigala? Abu tidak dapat menahan tawanya. Dia ketawa terbahak-bahak kerana melihat reaksi mereka. Penduduk kampung merasa sangat marah kerana Abu telah mempermainkan mereka. Biri-biri ada, serigala tak ada. Jangan marah, saya main-main saja. Kau dengar sini, Abu. Lagi sekali kau panggil meminta tolong, kami takkan percaya lagi. Tidak lama selepas itu, seekor serigala sebenar muncul dari hutan. Serigala yang besar, bergigi tajam dan berbulu tebal itu mula menyerang biri-biri Abu. Abu panik dan ketakutan. Abu menjerit sekuat hati. Namun, kali ini tiada siapa yang datang berlari ke arahnya. Penduduk kampung tidak mempercayainya lagi. Tiada seorang pun yang membantu. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Mana semua orang? Bantulah saya. Serigala, janganlah makan biri-biri saya. Akhirnya, serigala itu makan semua biri-biri dan menghilang ke dalam hutan. Tangisan kuat Abu akhirnya didengari oleh penduduk kampung. Biri-biri saya dah mati. Kenapa kamu menangis, Abu? Kemana perginya semua biri-biri kau, Abu? Biri-biri saya semuanya sudah dimakan oleh serigala. Kamu semua tidak datang pun untuk menolong saya. Kamu selalu sangat menipu kami sampai kami tidak tahu sama ada kamu bercakap benar atau hanya mahu kenakan kami lagi. Bila kita selalu menipu, orang akan membenci. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang takkan percaya kita lagi. Setelah mendengar nasihat daripada makcik dan ketua kampung, Abu pun berlalu pergi. Abu hanya mampu menangis. Dia menyesal kerana telah menipu orang kampung. Kini, biri-birinya sudah habis dimakan oleh serigala. Cin permata di dalam laci, suka berbohong akan dibenci. Ikan kaloi di dalam payah, sekali kantoi, hilang percaya. Kawan-kawan, jangan sekali-kali kita berbohong tau.
Sebab apabila kita benar-benar berada dalam kesusahan, dan tiada siapa lagi yang akan mempercayai kita lagi.